Saya nak tanya, saya dilantik adik-beradik untuk jadi pentadbir, tapi tak rasmi lagi sebab belum panggil bicara. Masalah ia sekarang, adik tak nak keluar rumah sebab dia kata arwah mak bagi dia duduk tanpa ada surat menyurat. Mak saya pun bukan pemilik, hanya pentadbir. Yang masalahnya yang lantang bersuara adalah ipar. Bila saya bagi tahu hukum, sanggup ipar halau saya. Sibuk je datang rumah aku. Apa cerita orang macam ni? Sebenarnya itulah saya kata, ipar ni kadang-kadang dia lebih daripada waris. Saya mungkin percayalah, adik-beradik mungkin tak kisah pun untuk adik tu duduk. Tapi ipar ni yang lebih daripada waris faraid. Sebenarnya ipar tu, dia tak boleh nak buat apa. Dia pun tak boleh nak halau. Kalau kata adik-beradik ataupun waris faraid yang lain pun semua setuju macam pendapat mak, nak bagi mak duduk, tak ada masalah. Cuma itulah. Ataupun saya ambil cadangan macam ni lah. Yang duduk tu, bayar sewa kepada semua waris faraid. Bayar ikut sama ada, itulah bincang, nak ikut rate semasa ataupun rate adik-beradik. Senang. Sebab kalau tak, benda ni akan berlarutan sampai bila-bila lah. Sebab nanti kalau dah bicara pusaka sebagai contoh, dah masuk semua nama, sama juga. Takkanlah cik nak duduk tanpa izin, sedangkan waris-waris lain ada bahagian. Bincang baik-baik, bayar je sewa untuk sementara. Nanti kalau kata nak dijual ke nak apa, jual. Kalau tak, cik keluar je lah rumah tu dengan orang kata dengan baik. Sebab cik kena faham, ada waris lain juga berhak ke atas rumah tu. Jadi kita tak nak orang kata mengambil hak orang ataupun mengambil manfaat tanpa izin waris tu.